Zaman sekarang ni kan, semua kerajaan nak jadi kerajaan digital. Biar lagi laju, lagi cekap, lagi terhubung. Tapi kalau nak bina sebuah negara digital, kita perlukan satu plan induk. Hari ni, jom kita bongkar satu misteri. Apa jadi bila satu plan induk yang hebat dah dicipta? Tapi boleh kata hampir tak ada siapa pun yang guna. Okey, jom kita fahamkan dulu apa benda ni. Pelan induk ni ada nama khas. Ia dipanggil Seni Bina Perusahaan atau ringkasnya EA. Cara paling senang nak faham EA ni, bayangkan ia macam pelan untuk bina sebuah bandar. Sebelum kita bina bandar, mesti ada pelan kan? Nak letak jalan raya kat mana, hospital kat mana, rumah kat mana, supaya semuanya bersambung dan berfungsi elok. EA ni buat benda yang sama, tapi untuk sistem digital sesebuah organisasi. Dan gambar ni tunjukkan dengan jelas kenapa EA ni sangat penting. Ia bukan sekadar idea teknikal yang canggih-canggih. Ia ni ibarat sistem saraf untuk sebuah kerajaan digital. Ia pastikan semua benda, dari perkhidmatan untuk kita sebagai rakyat, sampailah ke pengurusan data dan keselamatan cyber, semuanya bercakap dalam bahasa yang sama dan menuju ke arah matlamat yang sama. Tanpa EA, yang jadi adalah sistem-sistem digital yang terpisah-pisah, macam pulau-pulau yang tak boleh berhubung. Manfaat dia, memang banyak. Kalau dibuat dengan betul, EA boleh pastikan teknologi itu selari dengan apa yang organisasi nak capai, tingkatkan kecekapan, jimatkan duit sebab tak ada lagi sistem yang sama dibuat berulang kali, dan yang paling penting, ia buka jalan untuk transformasi digital yang sebenar. Hasil akhirnya untuk kita, perkhidmatan yang lebih baik, lebih lancar. Dan itulah matlamat utamanya kan? Okey, sekarang jom kita tengok satu kes yang sangat menarik dari Malaysia yang membentangkan satu teka-teki yang agak pening sikit kepala. Jadi, Malaysia nampaknya buat benda yang betul. Mereka bangunkan satu rangka kerja nasional sendiri yang dipanggil MyGov EA. Ia satu plan yang sangat komprehensif, sangat terperinci, memang direka khas untuk pandu semua agensi sektor awam ke arah masa depan digital. Kalau tengok atas kertas, memang nampak sempurna. Tapi, inilah bahagian yang paling mengejutkan. Walaupun ada plan yang hebat ni, kadar penggunaannya cuma 0.7%. Ya, betul. Bukan 7%, bukan 1% pun. Jauh lagi rendah dari itu. Ini yang buat kita tertanya-tanya. Dengan plan yang begitu mantap, dengan janji-janji manfaat yang begitu besar, kenapa rangka tindakan ni seolah-olah dibiarkan macam tu je atas rak? Kumpul habuk. Jadi untuk rungkai misteri ni, para penyelidik pun mulakan satu siasatan. Diorang tengok dulu suspek-suspek biasa sebab-sebab yang selalu kita salahkan bila ada projek teknologi yang tak menjadi. Alat yang diorang guna untuk siasat ni dipanggil rangka kerja TOE. Ia cara mudah nak kategoriskan punca masalah kepada 3 kumpulan utama. 1. Isu teknologi. 2. Isu dalaman organisasi itu sendiri. Dan 3. Faktor luaran atau persekitaran. Sekarang cuba fikir. Kalau ada projek teknologi yang gagal, apa benda pertama yang kita akan salahkan? Selalunya kita akan salahkan alatan tu. Kita akan fikir, ni mesti sebab teknologinya tak cukup bagus atau mungkin terlalu rumit, betul kan? Jadi, penyelidik pun fokus pada 2 suspek teknologi utama ni. Pertama, mungkin infrastruktur ICT kat Malaysia tak cukup bagus untuk sokong plan ni. Dan kedua, mungkin pelan MyGov EA itu sendiri yang terlalu kompleks, terlalu susah nak faham. Nampak logik kan? Mesti salah satu dari 2 ni puncanya. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Siasatan ni tiba-tiba je buat satu U-turn yang tak dijangka, yang mengubah keseluruhan cerita. Persoalan utamanya masih sama. Adakah kekurangan teknologi atau kerumitan pelan tu sendiri yang jadi dalang di sebalik semua ni? Jawapannya sangat-sangat jelas. Bukan! Suspek utama yang paling ketara tadi didapati tidak bersalah. Maksudnya macam ni, kajian tu mendapati tak kisahlah sebuah agensi tu ada teknologi paling canggih atau rasa pelan tu susah. Semua tu langsung tak ada kaitan dengan keputusan diorang untuk guna pelan tu. Masalahnya bukan kat situ, puncanya ada kat tempat lain. So, kalau bukan teknologi, apa lagi? Ini memaksa kita untuk alihkan pandangan dari perkakasan dan perisian. Kalau bukan alatan yang salah, kita kena tengok pada manusia, pada budaya dan pada struktur organisasi itu sendiri. Dan inilah jawapan sebenar yang mereka jumpa. Tengok faktor nombor 1, jangkaan manfaat. Dengan kata lain, adakah agensi tu percaya yang benda ni akan bagi faedah kat diorang? Itu yang paling penting. Lepas tu, barulah komunikasi yang jelas dan tadbir urus yang baik. Perasan tak? Tak ada satu pun pasal teknologi dalam senarai teratas ni. Semuanya pasal manusia dan pengurusan. Okey, apa benda tekanan-tekanan ni? Senang je. Tekanan paksaan ni arahan dari orang atasan.
Kerajaan kata kena buat, jadi kita buat. Tekanan normatif pula macam standard dalam bidang kita. Semua orang dalam industri buat macam ni. Ini cara yang betul. Dan tekanan mimetik ni, ini macam FOMO, fear of missing out. Kita nampak agensi lain buat dan berjaya, jadi kita pun nak ikut. Tapi ada lagi satu benda menarik yang kajian ni jumpa. Cara nak pujuk agensi yang berbeza pun tak sama. Agensi peringkat persekutuan, diorang lebih terdorong kalau nampak agensi lain dah berjaya buat dulu. Agensi peringkat negeri pula, diorang lebih pentingkan peraturan yang jelas dan takbir urus yang kemas. Ini tunjukkan kita tak boleh guna satu cara je untuk semua orang. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Sebenarnya, penemuan ni bagi kita satu rangka tindakan yang baru. Bukan rangka tindakan untuk teknologi, tapi rangka tindakan untuk mengurus perubahan itu sendiri. Inilah pengajaran paling besar. Bila kita nak buat perubahan besar, kita selalu sangat terobsesi dengan alatan, dengan teknologi. Tapi kajian ni buktikan, itu bukan watak utama. Watak utamanya adalah manusia, budaya dan cara kita yakinkan mereka untuk berubah. So, berdasarkan data ni, kita boleh rangka satu plan yang lebih bijak. Pertama, jangan asyik cerita pasal teknologi. Cerita pasal kenapa. Apa faedah yang orang akan dapat. Kedua, pastikan peraturan dan siapa yang bertanggungjawab tu jelas dari mula. Ketiga, gabungkan arahan rasmi dengan contoh-contoh kejayaan yang lain. Dan akhir sekali, kena faham audiens kita. Apa yang boleh yakinkan satu kumpulan mungkin tak berkesan untuk kumpulan yang lain. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila anda cuba buat satu perubahan, tak kisahlah kat tempat kerja ke atau dalam hidup sendiri, kat mana fokus anda? Adakah pada alatan yang canggih atau pada rangka tindakan yang lebih penting, iaitu manusia, motivasi dan budaya? Sebab misteri ni ajar kita satu benda penting. Pelan paling hebat di dunia pun tak ada gunanya kalau kita tak dapat beri inspirasi kepada sesiapa pun untuk membacanya.